Tadi daripada klinik kesihatan hentas turun dengan kaki, terus nak pergi ke sana, Uptown di Paroi. Ini klinik Senawang, Uptown di Paroi. Uptown di Paroi, biasalah orang sapi kena jalan kaki. Atuk nak bergerak klinik kesihatan Senawang. Atuk daripada klinik kesihatan Senawang, atuk akan bergerak menyisir tepi terus sampai sebelah sana traffic light. Tu traffic light. Sebelah traffic light tu baru kita akan jumpa apa? Uptown di Paroi, dekat stadium Paroi. Okey, kita jumpa next time. Okey, alhamdulillah atuk berjalan daripada sana tadi. Dah berjalan daripada situ tadi. Alhamdulillah pokok berhenti lah sekejap, nampak tu. Akan berjalan terus sampai ke traffic light. Dan beginilah keadaan untuk seharian bila nak mulakan perjalanan seterusnya. Okey, kita jumpa lagi. Bye. Antum nak sambung perjalanan balik. Okey, Atuk dah sampai traffic light tadi. Atuk dah masuk ke sini. Sekarang kita nak pergi stadium. Untuk stadium. Kalau jalan sikit lagi lah. Atuk rehat sekejap, penat. Di stadium. Nanti lepas stadium, lepas sana baru sebelah belakang stadium ni baru ada Uptown di Paroi. Ikut jalan pintas, ikut jalan dalam lah. Kalau ikut jalan sana nanti kereta banyak. Ikut jalan atas. Nanti ni kata nak tinggal minum kejap kat sini. Di kedai makan. Nak buat jualan sikit, jualan minyak wangi tu. Okey, jumpa lagi ya. Kat tangga tu tak jauh lagi dah. Alhamdulillah sekarang tu dah sampai dekat stadium. Kat stadium, tinggal minum dulu lah kat sini. Bagi rehat lah sikit, jauh juga lah, lebih kurang 500 meter juga lah. Kalau nak pergi Uptown lebih kurang 500 meter lagi sebelah. Yang ni 500 meter, sana 500 meter. Bukan 1 kilometer je lah. Lebih kurang lah antara 500 ke 900 meter. Atuk akan cuba buat jualan untuk punya minyak wangi dekat area sini. Dekat area sampai ke Uptown di Paroi, di stadium. Kat sini tempat Atuk duduk tadi lah. Atuk daripada tadi Taman Kasurina kat sana, jumpa klinik, jalan sampai traffic light, masuk sini. Naik sini tangga sampai kat kedai. Nanti nak jalan lagi sampai kat sini belakang, tak adalah tu lompat, ikutlah jalan ni. Ikut jalan ni sampai ni Uptown di Paroi. Atuk akan lepas hari tu malam. Lepas cuaca nampak kat sini mendung kat sini. Tak tahu lah malam ni hujan ke tak hujan ke kan. Di sini Atuk akan buat jualan. Mana telah tahu rezeki kan. Okey. Uptown di Paroi. Atuk dah jalan tadi daripada sebelah sana. Sana. Kita makan jalan. Nak pergi sana, kita ikut jalan sini lah. Jalan sini. Kita ikut jalan sini. Mungkin ada jalan turun ke Uptown di Paroi. Jalan kaki biasalah. Hari ni dapat 2 botol jualan RM10. 1 botol Atuk jual RM5 je. Tak apalah, duit apa tu dapat dia dah balik pun dah cukup dah kan. Ini je lah. Kita ikut jalan ni. Terus lalu belakang. Nanti lalu belakang tu masuk ke Uptown. Ke petang. Situ ada simpan jalan. Allah, kita ada ke jalan. Jalan lalu ke belakang ni. Okey. Ni. Tu nampak dah bubuk Uptown Paroi. Jalan ikut jalan belakang. Ikut jalan belakang. Uptown di Paroi. Ni pusat renang. Pusat akuatik Paroi. Pusat renang Paroi. Sana stadium. Itu jalan daripada sana tadi. Kena masuk kat sini. Nampak dah.
Pak bunyi dah, gua dah bunyi dah. Ada pusat, buat pusat lah. Abang di Pare nak menurut ni tangga. Ni tangga ni jalan dah pelan-pelan. Itu bukan kuat sangat. Kita sampai lah. Uptown. Di Paroi. Sampai. Takut hujan jap pergi. Lihat lu. Sekarang tu sampai. Ni dah buka lagi. Uptown di Paroi. Dekat permainan. Buka lagi. Gaya lagi buka. Tengok macam-macam permainan dah. Ada dah. Wah. Dulu tak ada. Sekarang ada dah. Nampak? Uptown di Paroi. Sekarang belum buka lagi. Hari masih muda. Awal lagi. Malam kan? Kita tunggu malam. Kemeriahannya di sini. Tak payah pergi jauh. Kat sini pun boleh ada. Semua Uptown di Paroi ni. Nampak tu? Malam ni macam-macam bunyi ada ni. Belah sini pula. Kereta langgar-langgar pun ada. Belah sini kedai makan. Kedai makan belah sini. Ni kita lepak. Kedai makan. Tunggu malam. Tunggu malam menjelma. Sekarang tu sampai. Paroi naik market. Ni Paroi naik market. Belah sini tu Paroi naik market. Belah sana Uptown di Paroi. Belah sana ada taman permainan. Macam-macam ada. Malam ni kita tengok. Malam ni kita buat live. Malam ni kita akan buat live di sini. Tengok ni kedai makan semua. Yang ni Paroi naik market. Kau jalan je. Ni jalan besar. Jalan Nepis, jalan Taman Nepis. Kuala Pilas Seremban. Yang ni apa? Komplek Bilion Sukan Kombes. Depan je. Tak ada masalah pun. Dekat je. Tak payah nak pergi jauh. Tak payah nak pergi ke Merah Highland. Genting Highland tu cuma sejuk je. Tu je kelebihan permainan sama. Nampak? Malam nanti kita tengok.